kalah Argentina. Tetapi Argentina ada skandal rasuah yang disahkan oleh FBI. Cuba tengok ini. FBI telah sahkan Argentina memberikan rasuah kepada referee yang baju kuning. Dan Argentina mesti menang. Boleh corruption yang berlaku sebagaimana berlaku di geopolitik, beginilah berlaku di antara pasukan Argentina dan Mesir. Kita lihat. Argentina mesti menang. Belum main lagi, Argentina mesti menang. Siapa kata? Trump. Trump memberi arahan Argentina mesti menang. 2 gol Mesir dibatalkan. Tetapi Trump tidak benarkan gol tersebut. Apa cara sekalipun, Argentina mesti menang. Sebab kita nak final antara Argentina, tak kira yang lain. Argentina mesti masuk final. Sebab tiket mahal. Harga tiket final berapa tuan? 127,000 duit Malaysia. Itu tempat biasa. Tapi kosong. 127,000 kena jual banglo tuan nak tengok bola final. Dan mereka jangka penuh kalau Messi bermain. Sebab Messi adalah pemain terbaik dunia. Kononnya. Trump mengatakan Argentina mesti menang. Kamu mesti pastikan Trump diberikan hadiah Nobel Prize dalam keamanan dunia. Oleh siapa? Oleh FIFA. FIFA yang berikan. Kemudian Messi tak boleh sentuh. Messi ialah ikon kepada mereka dan Israel dan dia mesti bermain dalam final apa cara sekalipun. Takkah England yang juga menjadi penaja Yahudi Akata Center? Sebab England juga di belakangnya lah Rothschild. Cuba tengok orang ini. Siapa dia ini? Yang kepala botak ini. Dia sentiasa ada dalam perundingan kejahatan senjata. Di Sharm el-Sheikh, di Sinai, dia ada bersama Trump. Dan Argentina mesti menang, apa cara sekalipun. Dan dia melakukan yang tadi. Dan uang yang disumbangkan oleh FIFA kepada Israel digunakan untuk membunuh Gaza. Itu dia poin. Tajuk malam ini ialah tentang geopolitik dalam game yang sedang berlangsung sekarang, ialah dalam World Cup. Malam ini untuk kuliah untuk anak-anak muda ya. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takthurun fil amwali wal aulad kama thalathin ajabal kufar nabahu thumma yahitu qadara mustara thumma yakunu hutama. Sadaqal azim. Ketahuilah hanya saja kehidupan dunia ini ialah main-main, lain pun, walaupun sendiwara, suka-suka. Wa zinatun, perhiasan. Wa tafakhurun, berbangga-bangga. Wa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga dalam kamu, di kalangan kamu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyak anak pinak dan harta benda. Kama salawasin anjabal kufar, sebagaimana hujan yang turun yang mengembirakan petani yang menanam pokok. Anjabal kufar nabatuhu, dan pohon yang tumbuh hijau mengembirakan penanamnya. Al-kufar di sini adalah penanam. Kemudian pohon yang hijau menjadi kuning. Kemudian yang kuning akan hancur berkecai. Itulah dunia. Allah membuat perbandingan dunia ialah seperti hujan yang turun. Gembira sekejap dan hancur kemudian. Dan hidup dunia ialah laibu walahun. Main-main dan berasanda sendiwara. Kecuali mereka yang beramal soleh, mereka beriman, beramal soleh dan juga berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Dan banyak ayat Quran untuk kita mengambil iktibar tentang kehidupan kita. Dalam ayat surah Al-Hash umpamanya Allah menyebut ta'atabiru ya ulil albab.
Dan ambillah iktibar bagi mereka yang ada basirah, yang punya mata hati yang jelas, terang. Dan ini turunkan kepada Bani Israel. Bani Israel yang dalam peperangan baginda Rasulullah di Khaybar. Khaybar ialah pertahanan terakhir Bani Israel ataupun Yahudi di Mekah, di Madinah. Dalam peperangan ini mereka kalah, dan sebelum mereka kalah, mereka telah merubuhkan kota mereka sendiri. Yukhribuna biyutahum biadihim wa ba'idil mu'minin. Dan mereka rubuh rumah mereka supaya umat Islam tidak dapat faedah daripada rumah mereka. Dan umat Islam juga merubuhkan mereka. Dan ambillah iktibar, wahai uli absar. Dan malam ini juga kita untuk ambil iktibar apa yang berlaku di sekitar kita hari ini, sebab Allah suruh kita ambil iktibar peristiwa yang berlaku. Bukan perkara yang berlaku, tapi di sebalik yang berlaku itu. Dunia ialah main-main. Dan sebagai pentas bangsawan, laibun itu pentas, sandiwara. Dan bila babak bermula, tirai dibuka. Dan tirai kita ialah dunia seluruhnya. Dunia ialah tempat pentas yang ada babak-babak yang suka duka, yang kemudiannya apabila tirai ditutup, maka berakhir satu babak. Dan tempat pentas kita ialah dunia seluruhnya. Ini menarik apabila kita dengar kata-kata Shakespeare. Shakespeare mengatakan, dunia ini sebagai stage, sebagai sandiwara. Manusia pelakon. Kenapa Shakespeare sangat rapat dengan ayat Quran? Itu satu soalan yang tidak disebut di barat. Apa yang disebut oleh Shakespeare? Dunia sebagai pentas memetik daripada ayat Quran tadi. Yang memetik ayat Quran, i'lamu annam al-hayatun la'ibun wa lahwu. Dia petik di situ. Dan kehebatan Shakespeare ialah kerana banyak memetik tulisan umat Islam. Disembunyikan oleh barat sampai hari ini. Ketika itu, tulisan umat Islam berkembang ke Eropah melalui Sepanyol, Andalusia. Dirujuk oleh ilmuwan-ilmuwan awal Eropah, termasuk Shakespeare. Dan England masih berbangga dengan Shakespeare sampai hari ini. Sebagai orang pertama barangkali yang menulis. Dan dia banyak merujuk kepada karya Islam. Oleh sebab itu kita lihat pentas yang dia lakukan banyak memetik daripada kisah-kisah di Baghdad. Tapi dia sesuaikan dengan Rom. Apa yang berlaku di Baghdad umpamanya dalam Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, ditulis balik dalam konteks barat. Kisah-kisah Kalalah wal Dimnah yang terkenal di Parsi juga dipetik oleh Shakespeare. Dan oleh sebab itu Shakespeare ini tidak wujud tanpa ada Islam. Without Islam, there will be no Shakespeare. Dan sampai hari ini mereka sembunyikan hubungan atau Shakespeare dengan Islam. Walaupun tidak ada bukti Shakespeare memeluk Islam, tidak ada bukti sama sekali, tetapi rujukan karya. Dan apa yang dia sebut ialah pentas sebagai sandiwara, ialah petikai Quran. Dan kita jadikan itu sebagai tema kita hari ini. Lebih spesifik, dia sebagai satu permainan. Laibun walahun. Pentas bola sepak dibuka, dan kita bermain-main di situ. Kerja main-main, main pun main-main. Selepas main, whistle ditiup. Berakhir satu babak. Dan malam ini, semifinal ya, orang muda. Pukul 3 pagi nanti, siapa dia? Lawan Perancis, England lawan Argentina. Untuk orang muda ni, malam ni. Ataupun Perancis lawan Spanyol. Oh, okey. Pandang dulu. Dan esok, banyaklah MC diambil. Main-main. Hidup ialah main-main. Bekerja, main-main. Berperang, main-main. Allah sebut. Innamal hayatun la'ibun wa lahwun. Wa zinatun. Wa tafakhurun bainakum. Wa takatsrun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaithin ajabal kufar nabatu ila akhirih. Dunia apa pentas juga. Dunia yang kita tinggal ini pentas. Sama ada kita sedar atau tidak. Kita sedang berlakon dan ramai yang berlakon. Ramai yang hipokrit. Dan pentas dunia juga akan berakhir dengan tiupan whistle. Bukan whistle,
depan sansakala. A'udzu billahi syaitanir rajim. Wa nafifi suri ba'asat man fis sama wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan akan ditiup sangkala as-sur ilah sangkala trompet yang besar. Apabila ditiup sangkala, maka seluruh di atas bumi dan langit akan seangkau pengsan mati. Wa man fil ardi illa man syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tsumma bi'ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan apabila ditiup sekali lagi, kali kedua, maka semua akan bangkit menuju ke akhirat, dan itulah kehidupan dia sebenarnya. Kita hidup ini main-main, dan kita terjaga seperti kita tidur sekarang. Kita terjaga bila sudah mati. Bila mati baru terjaga, terlupa, menyesal, penyesalan. Cuba tengok orang tua mati macam mana tantangan dia, terbuka lebar. Apa tanda? Penyesalan. Bermula dengan wisil, ditutup dengan wisil. Dan dunia juga demikian akan berakhir. Dan dunia akan kosong sebagaimana kosongnya stadium ini. Dan itu tema perbincangan kita oleh ini. Mari kita ambil iktibar. Bukan permainannya, tapi di sebalik permainannya. Kita lihat berbangga-bangga. Wa tafakhurun bainakum. Siapa juara? Tahun 1930, Uruguay, Italy, Uruguay, dan berbangga-bangga. Hidup berbangga-bangga. Main pemain-main. Dan rekod yang paling banyak gol dalam sejarah World Cup ialah Brazil. Orang muda-muda tengok data dia. Diikuti oleh Spanyol barangkali, dan lain-lain. Berbangga-bangga. Tidak ada kerja lain. Berbangga-bangga. Masing-masing untuk mengalahkan yang lain. Satu padang bola, 22 orang main, 20 yang kejar bola. Kejar satu bola. Bila dapat bola, apa dia buat? Tendang balik. Kejar balik. Kita ingat, bila dapat bola, dia tangkap. Tak, dia tendang balik. Main. Cuba perhati betul-betul. Cuba fikir betul-betul. Dan seluruh 6 bilion manusia atas muka bumi main-main dengan bola malam ini. Bangun pukul 3 tapi tak solat tahajud. SOMC. Maaf saya, anak muda. Yang bermain ramai. Tahun ini 48 pasukan. Dan akan datang katanya 64. Mungkin Malaysia boleh masuk. Di antara mereka ada negara Islam. Tetapi yang saya nak sebut bukan bolanya. Geopolitik yang ada dalam bola ini. Apa yang berlaku ialah kesimpulan geopolitik yang berlaku di luar diterjemahkan dalam bola ini. Di sini ada suka, ada gembira, ada yang kalah, ada yang menang. Sama seperti perang Iran dengan Amerika. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan sekarang yang jelas menang dalam World Cup ini dua pasukan, yaitu Iran dan Palestin. Kemana saja mereka pergi, bendera Palestin di bawah. Iran mendapat simpati sebab curi ayam, offside. Dan 2 gol Iran dibatalkan. Main-main. 2 gol Iran dibatalkan. Kalau tidak, Iran jadi juara. Tetapi Palestin tidak ada wakil. Tetapi Palestin yang menang, juara. Dalam permainan ini, Palestin yang menang. Siapa dia sebut? Saya. Jangan terperanjat esok. Palestin saya istilah yang menang. Yang lain semua kalah. Sebab setiap stadium bawa bendera Palestin. Di sinilah terjemahan geopolitik. Israel, Amerika, pembunuh tegal. Membunuh manusia di dunia di atas kuasa bitunya. Banding dengan Rusia dalam World Cup yang lepas. World Cup dikatakan Rusia menyerang Ukraine dan Rusia tidak dibenarkan untuk masuk World Cup. Sebab dia menyerang. Tetapi Amerika menyerang banyak negara, dibenarkan sebagai negara hero. Tuan rumah lagi. Hampir-hampir masuk ke Sukhoi, tapi tersekat. Itulah dunia. Tidak ada keadilan. Yang ada keadilan di akhirat nanti. Dalam pasukan bola, dunia yang menggambarkan dunia yang kecil pun tidak ada keadilan.
referee pun menjadi pemain yang ke-12. Dan hari ini kita lihat pasukan Argentina disiasat kerana melibatkan 300 juta rasuah kepada referee untuk mengalahkan Mesir. 300 juta, bukan sedikit. FBI telah isytiharkan ada melibatkan money laundering di antara pasukan yang terlibat. Geopolitik bukan saja dalam peperangan di luar tetapi dalam bola sepak. Pertamanya, kalau kita lihat Amerika dibiarkan bermain, itulah geopolitik yang sangat-sangat kotor sebab dialah yang menyerang Gaza melalui Israel, menyerang Iran dan dia menjadi tuan rumah. Sedangkan perkara yang sama dalam World Cup terlepas, Rusia dinafikan. Cuba lihat apakah yang berlaku lagi. Di Gaza, 73,000 yang dibunuh oleh mereka melalui Israel. Dan dia dikatakan sebagai negara hero. Dan dia bebas. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Sedangkan Rusia dinafikan ekonomi. Dia sekat ekonomi. Siapa ini? Amerika bebas. Dia menyerang Ukraine. Bukan menyerang Ukraine. Menyerang Rusia melalui Ukraine. Dituduh Rusia menyerang Ukraine. Tuan-tuan kena tipu. Dia bawa tentera NATO ke Poland untuk provokasi kepada Rusia sebab Rusia Islam sedang bangkit. Di Chechen, di Dagestan, Islam datang dengan cepat, bangkit dengan cepat dan Amerika harus sekat kedatangan Islam dan dia menghantar tentera NATO ke Poland dan masuk ke Ukraine sedangkan Ukraine ialah sebahagian negara Soviet Union termasuk dulu. Dan dalam konteks ini, Amerika yang membunuh melalui Israel 73,000 anak dan di Palestin dibiarkan tanpa ada sedikit pun bicara. Siapakah referee dunia? Bangsa bersatu. Referee juga masuk sebagai pemain. Referee bangsa bersatu ialah pemain yang sama seperti mereka. Menentang negara yang lemah termasuklah Iran, Palestin, Yaman dan Lebanon. Dan dunia ada dua pihak. Yang satu pihak timur yang merah rupanya, yang satu lagi barat biru wajahnya. Dan ada yang di antara kedua-duanya. Inilah pasukan yang bertembung. Ini ialah semi-final. Final. Ada yang penonton warnanya putih. Dia tak guna mana. Muzabzabina baidan lak. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kiri tidak, kanan tidak. Tetapi ada pihak biru yang bersama dengan Zionis, Amerika, Israel. Ibu biru. Merah bersama dengan Iran, China, Rusia. Tengok Malaysia warna apa tuan? Jangan cakap, nanti nak tangkap. Tengok saja, ada mulut diam. Ini referee. Ini referee dunia. Dia referee sepatut dia berada tengah. Bila Amerika serang Iran, dia diam. Bila Iran serang balik base Amerika di negara Arab, dia sibuk condemn negara Iran. Ini dia. Dia adalah referee dan dia adalah pemain yang ke-12. Mana ada dia, tuan-tuan? Jangan cari keadilan dalam bumi. Keadilan akhirat nanti. Sekarang kita lihat kepicangan di mana-mana. Hipokrit di mana-mana. Referee bukan sebagai pengadil, tetapi dia menjadi masuk dalam perlawanan bola. Dia masuk pasukan biru. Pasukan merah akan dipersalahkan dalam setiap gerakan dunia. Sebab bangunan PBB berada di tempat biru, di New York. So itulah mukadimah kita. Dan kesimpulan juga. Cuba lihat bagaimanakah Ukraine menjadi peperangan yang sudah berlangsung 5 tahun lepas. Sekarang belum selesai lagi. Mula-mula sekali Amerika dengan NATO, Eropah bersatu untuk hancurkan Islam. Islamnya berada di mana? Di Rusia, iaitu di Chechen dan di Dagestan. Dan Ukraine ini asalnya negara Rusia yang dipecahkan oleh Amerika.
Dan apabila dimerdekakan oleh Soviet Union, maka ada perjanjiannya tidak boleh terlibat dengan NATO, tidak boleh terlibat dengan Eropah, dan mesti kekal berkecuali. Itu syaratnya. Tetapi Ukraine sengaja provokasi Rusia dan dia menjemput NATO masuk ke negaranya, dan inilah garis merah yang ditetapkan oleh Rusia. Maka Rusia bertindak di atas keadilan, tetapi dikatakan menyerang, lalu dinafikan hak untuk masuk pasukan World Cup pada tahun yang berada di Kota Alpas. Dan ini adalah pengadil bola sepak. Yang sebelah kiri ialah jurulatih Mesir. Dan apabila 2 gol Mesir dinafikan ketika menentang Argentina, betul tak? 2 gol dinafikan. Kemudian dikatakan gol yang ketiga dikatakan offside. Kalau tidak 4-0, 4-2. Kalah Argentina. Tetapi Argentina ada skandal rasuah yang disahkan oleh FBI. Cuba tengok ini. FBI telah sahkan Argentina memberikan rasuah kepada referee yang baju kuning. Dan Argentina mesti menang. Dan inilah geopolitik dalam permainan yang satu babak di padang bola. Dan dia akan berakhir dengan whistle terakhir. Dan Amerika dapat kad merah dibatalkan oleh referee yang sama. Referee batalkan, dapat kad merah, mesti keluar padang. Tak apa, kita maafkan kali ini. Sebab di Amerika, dia tuan rumah. Kedebel sungguh. Dan kemenangan berpihak kepada Palestin. Tengok. Mereka ingin melihat di antara Argentina dengan Mesir akan bertembung. Tetapi Iran bertembung dengan Mesir, mereka ingat salah satu akan mengalahkan satu lain. Tetapi hakikatnya mereka bersama mengangkat bendera Palestin. Bukan bendera Iran, bukan bendera Mesir. Tetapi mereka mengangkat yang kemenangan kami berjuang untuk Palestin. Ini sebab kena marah. Ini sebab dia kalah. Sebab dia awal lagi beritahu yang menang adalah Palestin. Sama ada siapa menang pun, Palestin yang menang. Dan dia istiharkan Miss Dunia wa Iran Fakhrud Dunia. Mesir ialah induk dunia dan Iran ialah kebanggaan dunia. Cabaran kepada India yang mengatakan Israel ialah fatherland dan India adalah motherland. Sebagai bantahan kepada Israel dan India yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri India bahawa Israel adalah fatherland, ayah kepada bumi, India adalah ibu kepada bumi, induk bumi. Dan inilah permainan geopolitik dalam game FIFA 2026. Kemenangan daripada perlawanan pertama lagi Palestin. Jelas. Akhir pun Palestin. Saya isytiharkan sama ada semifinal atau final telah berlaku. Malam ini semifinal. Yang menang ialah Palestin. Yang mendapat pujian ialah Mesir dan Iran. Negara yang bakal menang akan dikondem. Lebih lagi sekiranya Argentina yang menang. Ada kemungkinan dia menang sebab harga rasuah sangat besar. Bukan saya kata, FBI yang kata. Kenapa Argentina dipilih? Sebab Argentina adalah wakil simbolik kepada Israel. Messi sebelum pergi main bola, pergi sembah dinding Israel dulu. Dia pergi sembah dinding dulu. Di Wailing Wall, di Masjid Baitul Maqdis. Di situlah tempat orang Yahudi menangis, kononnya bertaubat. Dan dia pergi Wailing Wall juga, menangis di situ. Dan dia adalah harapan kepada Perdana Menteri Israel. Saya harap Argentina menang dalam Piala Dunia ini sebelum berlawan lagi. Sebelum masuk lawan pertama lagi, dia sudah jangkakan Argentina menang. Tuan-tuan, tengok apakah benar perkataan Netanyahu. Dan dia adalah kawan rapat. Dia adalah simbol Israel. Jangan siapa sentuh Messi, dia simbol Israel.
pemain penjara gol yang terhebat. Itulah yang dipilih menjadi duta Israel dalam World Cup. Siapa kata World Cup tak ada geopolitik? Tetapi kawan ini hebat juga. Tetapi dia bawa bendera Palestin. Saya Portugal, tetapi saya bawa mesej Palestin. Saya seorang Islam. Saya berbangga dengan Islam. Dan saya perjuangkan Palestin, katanya. Dan dia mesti dijatuhkan. Namanya akan dijatuhkan. Yang akan dinaikkan ialah yang ini. Pasukannya akan kalah. Portugal telah kalah sebelum masuk suku akhir lagi. Skandal yang banyak berlaku dalam bola sepak itu, tuan lebih tahu pada saya sebab saya tak tengok bola. Saya pengundas bola tapi tak pernah tengok bola. Kita lihat daripada mula lagi. Iran yang diserang Amerika dituduh sebagai pengganas. Ini dunia. Itu bukan masalah Syiah. Syiah itu kita ketepikan dulu. Kita tengok geopolitik malam ini. Pasukan Iran menang dari peringkat awal dan masuk dalam 48 pasukan. Tetapi dia dikendaki datang ke Amerika. Amerika tak bagi visa. Nak lawan macam mana? Dijemput ke World Cup oleh FIFA, tidak oleh Amerika. Oleh sebab itu dia datang, tak boleh pergi ke Amerika. Pergi ke mana? Meksiko. Hanya diberikan visa untuk masa main je. Lepas main balik semula ke Meksiko, tak duduk mereka sebab anda pengganas, ada kemungkinan anda akan letukkan stadium. Maka datanglah pemain Iran dengan jurulatihnya. Barangkali 20 orang, mungkin 24 orang. Yang hanya ada jersey pakaian dan ada simbol di baju. Baju dia tulis 168. 168. Ini pengganas. Apa dia 168? 168 ialah anak-anak murid sekolah tahfiz perempuan yang dibom oleh Amerika. Siapa yang zalim, siapa yang kena zalim? Ya zalim Amerika, ya kena zalim Iran. Tuan-tuan bersamanya zalim. Sedangkan Allah istihakat, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Tuan-tuan semua sama dengan zalim ni. Mereka Iran kan ganas. Ingat, Allah pesan, bukan masalah Syiah, bukan masalah Sunni, masalah zalim dan yang mazlum, yang zalim dan yang dizalim, the oppressor dan the oppressed. Dia bawa 168, takut, seluruh mereka takut. Orang dosa tu pun dia takut. Sebut dosa dia, dia takut. Orang berdosa. Dan Trump tak boleh tengok 168. Sebab dia yang arah bom sekolah. Sebab berhala Baal yang disembah oleh Zionis minta darah sebelum peperangan. Maka hasilnya 168 anak sekolah 12 tahun ke bawah. Sekolah tahfiz di Iran. Iran pun ada tahfiz juga, dia buat Syiah pun. Dibunuh. Dan mereka bawa simbol 168, ini pengganas. Yang pengganas hakikat mereka yang bom, hero. La'ibun walahwun, dunia innamal hayatun la'ibun walahwun. Dalam drama, tuan-tuan, dia buat yang tak puas hati. Dalam wrestling, yang jahat selalu menang. Kalau yang baik menang, tak tengok dia esok. Mesti yang jahat menang. Yang baik itu akhir sekali menang. Lepas tu kalah balik. Itu cara drama. Sekarang drama pun sama juga. Pada bola drama. Ini pasukan bola Iran. 300. Nak gambarkan bahawa mereka pengganas. Mereka datang dengan senjata yang banyak. 20 orang. Dan 300 keselamatan. Tentera dan polis keselamatan iring mereka ke stadium. Pengganas tak boleh biarkan. Yang bawa ialah jersey 2 helai. Kalau masuk suku akhir ataupun final. 2-3 jersey bawa, itu saja mereka bawa. Pengganas. Dan laibun walahun. Dan tuan bersorak di padang bola. Tetapi tidak lihat apakah agenda di sebaliknya.
300 pasukan, iring 22 orang. Dan diletakkan di Mexico, nak letak di Amerika, takut ganas, pecahkan stadium, bom stadium. Itu sikap laibung walahun. Dan mereka memang bawa spanduk minap 168. Apa minap? Sekolah kanak-kanak yang dibunuh oleh Amerika, Israel. Mereka takut tengok ini. Pengganas ini. Minap 168 ialah simbol kezaliman Amerika. Dibawa ke Amerika dan orang Amerika sokong Iran. Nak kata apa lagi? Dan Mesir juga bawa benda yang sama. Betapa derita jiwa mereka yang zalim, tuan-tuan. Orang zalim ni, tuan. Kalau kita sebut dosa dia buat, dia melantik. Sebab dia memang salah. Dia bayangkan pasukan Iran 22 orang tadi, termasuk jurulatih, akan bom stadium. Cuba tengok bagaimanakah mereka bermain naratif. Mereka gambarkan tak boleh biar pemain Iran sebab dia akan bom, dia jahat. Rekod yang jahat Amerika yang hancurkan 70 buah negara selepas Perang Dunia Kedua, termasuk Vietnam, termasuk Iraq, termasuklah Syria dan lain. Tetapi Iran tidak ada rekod melakukan pencerobohan terhadap negara lain. Tetapi Iran lah yang jahat. Amerika hero. Boleh? Dunia tidak adil, tuan-tuan. Wabil akhiratun. Dan akhiratlah al-hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Dan cuba lihat corruption yang berlaku sebagaimana berlaku di geopolitik, beginilah berlaku di antara pasukan Argentina dan Mesir. Kita lihat. Yang menang adalah Mesir. 2 gol Mesir dibatalkan. Gol cantik Mesir, tak ada sebarang kesalahan. Dibatalkan di tiup WC panjang. Tak ada bantahan. Tak ada VR. Betul tak? Coba tengok. Di antara Argentina dan Mesir, Argentina mesti menang. Belum main lagi, Argentina mesti menang. Siapa kata? Trump. Trump memberi arahan Argentina mesti menang. 2 gol Mesir dibatalkan. Dan 1 gol lagi ialah dikatakan offside. Cuba tengok, tuan-tuan, offside. Yang Mesir ialah yang putih. Dan Argentina yang merah. Cuba tengok, the last man duduk depan gol. Mana ada offside? Saya tak belajar bola apa saya tahulah. Tengok mana offside? Tengok ni yang nampak saya boleh tunjuk ya, yang sebelah. Yang paling kanan itu ada the last man, tapi dia padamkan situ. Yang ditunjukkan ialah yang itu tak ada. Maka yang merah duduk dekat garis putih itu telah offside. Yang putih duduk paling bawah sebelah kanan. Offside. Sedangkan masih ada di sebelah kanan. Ini jelas. Gol yang ketiga dibatalkan. Kalau tidak, keputusan ialah 4-2. Siapa menang? Yang menang ialah Mesir. Tapi di pemain yang ke-12 menyebabkan Mesir kalah. Inilah dunia. Main-main. Dunia dapat lihat dengan jelas. Tak ada sedikit pun keraguan bahawa offside tidak berlaku. Curi ayam tak berlaku. Tetapi Trump tidak benarkan gol tersebut. Apa cara sekalipun, Argentina mesti menang. Sebab kita nak final antara Argentina, tak kira yang lain. Argentina mesti masuk final. Sebab tiket mahal. Harga tiket final berapa, tuan? 127,000 duit Malaysia. Itu tempat biasa. Tapi kosong. 127,000 kena jual banglo, tuan, nak tengok bola final. Dan mereka jangka penuh kalau Messi bermain. Sebab Messi adalah pemain terbaik dunia, kononnya. Trump mengatakan Argentina mesti menang. Kamu mesti pastikan. Dan inilah yang berlaku pada Mesir. Kepada Iran juga. Separuh daripada offside
separuh daripada offside di seluruh permainan sebelum quarter final diletakkan kepada Mesir dan juga kepada Iran. Offside yang paling banyak dilakukan oleh Iran untuk menafikan kemenangan. Setiap kali tentang nak masuk gol, offside. Mungkin offside, mungkin tidak. Tetapi dinafikan. Half of the World Cup offside goals are against Iran. Dan lain-lain. Dibawa ke bangsa satu, ditolak. Bangsa satu bekerja untuk mereka. Kalau di luar, di sini dibawa kepada FIFA, FIFA tolak. Sama padang bola dengan bangsa satu, sama tuan-tuan. Dia adalah drama kecil, yang ini drama besar. Dan apabila mereka melakukan tindakan kasar kepada lawannya, dia diberikan kad merah. Pemain tunjuk gambar Trump. Saya mewakili Trump. Tak boleh ambil tindakan saya. Beritahu kepada presidennya batalkan kad merah. Boleh main terus. Pemain mereka ini dibenarkan main walaupun dapat kad merah. Ini kena tengok, bukan tengok siapa menang. Di manakah keadilan? Tidak ada keadilan. Jangan cari keadilan dalam bola sepak, tuan-tuan. Jangan cari keadilan di atas muka bumi. Dan kata Presiden FIFA, Gianni Infantino namanya. Dia kata, saya dapat pun daripada Trump, tak boleh kata apa dah. Saya mesti bertindak untuk tuan rumah. Saya menerima panggilan daripada Trump. Trump panggil saya. Ditanya pada Presiden Trump oleh pemberita, benar ke Tuan Presiden yang arahkan? Tak, saya suruh cek balik. Saya tak kata mesti benarkan pemain kad merah. Saya suruh tengok, suruh review. Dia berdalih. Di mahkamah boleh berdalih, tuan-tuan. Tetapi mahkamah Allah tak boleh berdalih lagi. Yang bercakap bukan mulut, tangan yang bercakap. Kulit yang bercakap, kaki yang bercakap. Di atas bumi boleh berdalih. Tapi mahkamah Allah besok tidak boleh. Dan di dalam dunia pun sama juga, tuan-tuan. Inilah pengadil di bangsa bersatu. Di dalam pada bola, ini pengadilnya. Dan mereka bertindak dengan cara sama. Dalam bentuk geopolitik yang sama. Walaupun Israel telah membunuh 4,000 lebih penduduk Lebanon dalam masa beberapa hari ini. Selepas gencatan senjata antara Iran dan Amerika, kekalahan Amerika di Iran, maka Amerika tunjukkan kemarahannya kepada Lebanon, menyebabkan 4,000 penduduk Lebanon yang terkorban. Tak salah. Amerika tak salah. Sebab dia Amerika. Siapakah yang menjadi referee? Ini dia referee. Referee katakan mau bunuh Lebanon tak ada masalah. Tetapi kita condemn. Janganlah bunuh ramai sangat. Ini referee dunia. Nak harap apa, tuan-tuan, pada referee dunia? Sebab dia dibiayai oleh Amerika. Amerika beritahu, kami lantik kamu untuk jaga kepentingan kami. Sama seperti bola sepak. Dan membunuh 73,000 di Gaza. Tak ada masalah sebab referee kata tak ada masalah. Kita condemn Israel di Gaza. Betul, kita condemn. Tapi esok buat lagi. Diam. Sama seperti kad merah tadi. Diberi kad merah, diabaikan. Dunia bola sepak sama dengan geopolitik. Itu poin saya. Dan apa yang berlaku sekarang ialah di Gaza sangat genting. Gaza dengan perjanjian di Sharm Sheikh di Sinai beberapa bulan lepas, tahun lepas, untuk berdamai, untuk gencatan senjata dengan Israel. Di antara termnya ialah Hamas menyerahkan kepada pasukan antarabangsa untuk membangun sebuah Gaza. Mereka tidak kalah. Mereka masih kuasai 40% bumi Gaza. Tetapi oleh kerana perjanjian perdamaian, dia serahkan kepada pasukan antarabangsa. Tapi bukan pada mereka. Yang masuklah mereka.
dan dia akan halau semua penduduk Gaza yang ada dengan masuk dalam penjara yang disebut sebagai concentration camp. Bakal dibina pembelutan dan matlamat mereka ialah untuk mengambil Gaza untuk jadikan wilayah Israel. Dan referee-nya ini dia. Referee melihat tak ada kuasa langsung. Dan dia sebagai referee tidak ada kuasa, tetapi dia menjadi pemain kepada pemain ke-12 dalam game bola sepak dunia. Dalam konteks ini kita lihat tuan-tuan, Argentina bangkit dalam tandingan dengan Mesir penuh dramatik. Yang tadi kita lihat offside tidak berlaku. Tidak ada offside sama sekali dan kemenangan Mesir dirompak oleh referee. Yang menang Mesir dan 2 gol Mesir juga dibatalkan sama seperti Iran. Dan Mesir kecundang. Mesir tidak kalah. Dan dia bawa, walaupun dia tidak dapat meneruskan dalam semifinal ataupun dalam quarter final, tetapi dia memenangi hati rakyat. Memenangi hati dunia. Sebab permainannya sangat clear. Tidak ada sedikit pun kesalahan. Tetapi dipersalahkan, 2 gol dinafikan. Maka kalah Mesir. Apabila jurulatih Mesir membuat bantahan. Bantahan seperti ini, tuan-tuan. Semua buat simbol sekarang sini. Kat Jalan Raya sini macam ni. Pergi Kuala Lumpur pun buat sini. Ini maksudnya membela Mesir. Ia dinafikan gol apabila berdepan dengan Argentina. Cuba tengok apakah sikap pengadil. Kamu akan diambil tindakan sebab membatas saya. Saya adalah berkuasa. Sama seperti disebut oleh pengadil antarabangsa DPB. Sama saja yang berlaku di badan bola, sama seperti yang berlaku di sana. Kamu akan dihukum. Kamu tak boleh datang sama sekali dalam FIFA akan datang. Yang benar dihukum. Iran dihukum. Tetapi tidak mereka yang zalim. Ini jurulatih pasukan Mesir tidak dibenarkan lagi terlibat. Kata jurulatih ini, saya pun tak minat dah tengok. Saya tak tengok dah bola. Mari kita boycott, jangan tengok TV pun. Dia jemput pemuda Malaysia, jangan tengok malam ni. Dan dia diambil hukuman. Apa hukuman belum lagi jatuh. Tapi dia dinafikan lagi untuk jadi jurulatih. Mesir ialah pasukan ke-24 dunia terbaik. Dan pasukan ini dinafikan lagi untuk akan datang. Sekurang-kurang jurulatih. Sebab jurulatih membantah. Dan tuan-tuan, Jamaahir Argentinian tarfa'u alam al-ihtilal. Dan dia bawa bendera Yahudi. Dia pegang bendera Israel. Itu satu mileage yang tinggi. Nak menang dalam World Cup mesti sokong Israel. Nak menang Presiden Amerika mesti sokong Israel. Kalau sokong bukan sokong Israel, dia kalah. Walaupun dia menang. Dalam pertandingan akhir Presiden Amerika, bukan saya kata. Kajian dilakukan, yang menang bukan Trump, tetapi Harris. Dinafikan sebab Harris tak nak serang Iran. Yang nak serang Iran ialah Trump. Trump menang dalam pusingan terakhir. Yang kalah diangkat sekiranya dapat memenuhi cita-cita Zionis. Maafkan saya, tuan-tuan. Dan Argentina membawa bendera Israel. Mesir pula bawa bendera Palestin. Mana boleh menang? Kalau nak menang, bawa yang bendera Israel. Mungkin dia menang. Kalau bawa Israel, pas Palestin, kalah. Sebab dalam final nanti, kalau dia bawa bendera Palestin, Palestin yang menang. Siapa dia? Final tak penting. Yang pentinglah Palestin yang menang. Sekarang dia nak gantikan bendera Palestin dengan Israel. Yang bawa bendera Israel hanya Argentina. Argentina akan menang, tuan-tuan. Kalaulah teori ini benar. Dalam konteks ini, tuan-tuan kenal dia siapa dia? Dia adalah jurulatih yang terkenal. Dia mengatakan, Pauz al-Jatiniyin al-Misir syarakah fi wadahil dahar. Dan kemenangan Argentina, kata Mesir, ialah rompakan di siang hari. Semua orang tengok Mesir yang menang. 2 gol perbezaan. Clear. Bukan tendang penalti. Clear. Tetapi kemenangan dirompak. Dan ini disebut oleh jurulatih yang terkenal.
Dan semua jurulatih mengatakan demikian. Robbery in the daylight. Dan inilah hero yang ditunjukkan dalam FIFA sekarang, ia sebelah kanan, Messi. Sebab apa cara sekalipun, Messi mesti main dalam final. Ini dah tetap dah. Macam wrestling, tuan-tuan. Yang menang tu ditetapkan, bukan dia hebat. Dah tentu dah. Sebelum main lagi dah tentu dah. Awak menang, awak kalah. Esok awak menang, dia kalah pula. Dah tentu dah. Dan dia lakukan perkara yang sama dalam bola sepak. Argentina mesti masuk final. Sebab ikon Israel sangat penting, iaitu Messi, yang bawa mesej Israel mesti ditonjolkan sebesar-besarnya. Dia adalah ikon kepada Israel. Dan oleh sebab itu, tiket juga akan bertambah sebab orang akan lebih seronok untuk melihat Messi beraksi. Bukan Ronaldo. Ronaldo harus dipancung lebih awal lagi. Dia kalah dengan jirannya Spanyol. Spanyol yang masuk semifinal. Tuan-tuan, malu Israel. Apa yang dilakukan Israel di Palestin memalukan. Apa yang dilakukan oleh Israel di Iran memalukan. Apa yang dilakukan oleh Israel di FIFA 2026 pun memalukan. Sehingga anak Netanyahu pun malu untuk mengaku dia anak Netanyahu. Dia mengaku, dia salah. Dia mengaku, ayah dia jahat sangatlah. Tak boleh mengaku ayah. Sangat jahat. Dia tukar nama dia, bukan Netanyahu lagi nama, dia tukar dia menjadi nama lain. Nama dia apa dia? Dia tukar nama dia menjadi Yonatan Han. Tak nak hubungan dengan ayah dah. Jahat sangat ayah dia ni. Ayah saya jahat sangat dah. Saya tak nak nama saya dihubungkan dengan ayah saya. Biarlah saya jadi, walaupun saya buruk, saya tak nak hubungan dengan yang sangat buruk dunia. Ayah saya orang paling buruk di dunia. Anak dia kata macam tu, tuan-tuan masih lagi bersama mereka. Alangkah. Walaupun tidak direct dengan Israel, tetapi dengan Amerika. Tengok filem Hollywood. Pakai seluar jean Levi's. Maksudnya tuan-tuan bersama mereka. Jangan bohong dengan saya. Tengok filem mereka. Cakap slang mereka. Keluar ke hidung suara mereka. Tak tahu cakap Arab, tak malu. Tak tahu cakap Inggeris, malu. Mereka lah tu. Netanyahu bukan orang Israel, tuan. Bukan orang Yahudi. Tak ada kena-mena dengan Yahudi. Dia bangsa Gaza. Ini ayah dia. Kami bukan Yahudi. Habis yang dia klaim Palestin, bumi yang dijanji kepada Bani Israel. Apa benda? Dia bukan Israel pun. Nama dia asalnya ialah nama Maluski. Dia kalau Maluski ialah keluarga Khazar. Khazar ini ialah Ya'juj Ma'juj. Khazar ialah bangsa Ya'juj Ma'juj. Ini Ya'juj Ma'jujnya. Dan kita akan menyaksikan malam ini ada 2 semifinal. Perancis lawan Spain. Satu lagi ialah England lawan Argentina. Ini semifinal dan final akan berlaku dengan penuh skandal FIFA yang menggambarkan apa yang berlaku dalam geopolitik hari ini. Mereka menggantungkan Rusia, tapi tidak Israel. Israel tak boleh masuk. Kalau Israel masuk World Cup, Israel ada dalam pasukan. Tetapi oleh kerana tak masuk, Israel akan dibenarkan masuk kalau dia layak. Tapi Rusia yang benar layak, yang diserang oleh NATO dan Amerika dinafikan hak dalam pilihan raya dalam pertandingan dulu dan kini. Trump diberikan hadiah Nobel Prize dalam keamanan dunia. Oleh siapa? Oleh FIFA. FIFA yang berikan. Kemudian Messi tak boleh sentuh. Messi ialah ikon kepada Amerika dan Israel dan dia mesti bermain dalam final apa cara sekalipun. Takkah England yang juga menjadi penaja Yahudi akan tersentak? Sebab England juga di belakangnya lah Rothschild. 2 Yahudi akan bertembung malam ini. 2
dua-dua Yahudi. Tapi yang mana lebih Yahudi akan menang? Yang mana lebih Yahudi akan menang? Dan inilah skandal terbesar. Dan dia menjadi babak yang kecil, sandiwara yang kecil dalam pada bola, menggambarkan geopolitik yang besar di luar. Cuba tengok orang ini, siapa dia ini? Yang kepala botak ini. Dia sentiasa ada dalam perundingan kejahatan senjata. Di Sharm el-Sheikh, di Sinai, dia ada bersama Trump. Dan Argentina mesti menang, apa cara sekalipun. Dan dia melakukan yang tadi. Dan uang yang disumbangkan oleh FIFA kepada Israel digunakan untuk membunuh Gaza. Itu dia poin. Tiket yang dipungut oleh FIFA 100% project, colonial projects Zionis. Adik-adik, anak-anak muda kena faham, nak tengoklah. Tapi kena tahu apakah yang berlaku. Bukan tengok dramanya, tengok siapa pengarahnya. Pelakon hanyalah bercakap apa yang ada dalam skrip. Jangan tengok pelakon. Jangan tengok hero, tengok siapa yang menulis skrip. Tengok siapa yang petaskan sandiwara. Siapa dia produce atau penerbit dia. Producer dia. Siapa pengarah. Bukan pelakon. Pelakon tak ada apa-apa. Dan FIFA ialah mafia. Bukan saya kata. Yang kata mafia lah Gaddafi. Gaddafi mengatakan bahawa Yawma wasaf al-Qazafi al-FIFA al-mafia alamiah. Kata Gaddafi, tengok presiden FIFA itu ialah mafia Zionis. Dan dia mati kerana kata-kata ini. Dengan kata-kata ini, Gaddafi dibunuh oleh NATO. Di Malaysia beritanya mengatakan Gaddafi dibunuh oleh rakyatnya. Bohong. Gaddafi dibunuh oleh NATO. Disebab dia menentang Israel. Dan dia istiharkan bahawa FIFA ialah mafia. Dia tidak jelaskan bagaimanakah mafianya. Cuba tengok bagaimanakah FIFA hidup. Dia bersama dengan Israel. Dulu di bola sepak itu ada bendera. Setiap yang masuk final, yang layak ada bendera masing-masing di bola sepak. Dan Saudi masuk ketika itu. Dan bendera Saudi ada di atas bola. Apa dia bendera Saudi, tuan-tuan? Apa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun bola itu tidak digunakan di padang bola, tetapi simbol bola yang ditendang. Tuan-tuan tak sensitif. Saya menangis tengok bola, ada gambar La ilaha illallah di atas bola. Tuan-tuan tak tidur, SOMC. Sebab tuan-tuan tengok pelakon, saya tengok pengarah. Ini dia. Siapakah FIFA? Dia sama seperti geopolitik di luar. Dia penyokong Israel dan dia dilantik oleh Israel. Ada agenda 3S, sports, seks, dan screen. 3 agenda yang dibawa oleh FIFA. Sport, banner stadium banyak-banyak seluruh dunia, termasuk negara Islam. Supaya pemuda jangan lalai. Musim bola sepak, budak-budak, anak-anak, pemuda-pemuda masuk pukul 4 petang, keluar pukul 1 malam. Di mana asar, di mana maghrib, di mana isya. Itu matlamat sebenarnya S pertama. Negara Islam mesti ada stadium banyak. Negara Arab kita buat sampai ke atas stadium. Dan seketika tidak ada bola sepak, kita adakan dengan konsert. Penyanyi-penyanyi yang perempuan yang genik-genik menyanyi ditengokkan oleh termasuk pembesar yang meresmikan peristiwa tersebut. Ini agenda S yang pertama, sport. Yang kedua ialah seks, LGBT.
yang cuba diperkenalkan di Qatar, ditolak oleh Qatar. Kali ini mereka berikan galakan supaya Mesir dan Iran bawa bendera LGBT. Ditolak oleh kedua-duanya. S yang kedua ialah seks. Dan yang ketiga screen. Screen adalah Hollywood. Filem-filem yang digambarkan semua menggambarkan Islam yang salah. Semakin lama tengok filem Hollywood, semakin kita benci pada Islam. Sebab yang ditonjolkanlah Zionis dan Amerika ialah yang hebat. Islam ganas, yang pakai kopiah ini ganas. Dalam Bollywood yang pakai kopiah ini ganas. Dalam drama TV kita juga yang pakai kopiah ganas. Ustaz menipu, ustaz progol, itu yang ditunjukkan oleh drama kita. Sama saja di mana, di luar atau di sini. Tuan-tuan tak sedih ke tengok ustaz kita dipermainkan oleh drama kita? Drama mempersendakan ustaz-ustaz kita. Sehingga kalau ustaz lalu pun mereka bisik. Ini nampak ya Tuhan lian tu, tapi jahat. Sebab drama tunjukkan demikian. Agenda Triple S yang dibawa oleh mereka. Saya ni bawa keluar kuat sebenarnya. Cakap dah kuat, doktor slow sikit. Slow sikit, jangan kuat sangat. Sebab esok lusa kena pergi jumpa doktor balik, nak check balik. Dan malam ini tak tidur dah pemuda kita. Tengoklah, tapi solat tahajud. Bangun pukul 3:45, bola start. Pukul 3 lagi dah mula dah. Solatlah. Tahajud 2 rakaat je, cukup. Untuk malam ni. Esok tak payah ambil MC lah. Dan lepas final nanti, saya jangka Argentina masih masuk. Saya jangkakan. Kalau saya salah, maaflah. Daripada skrip yang ditulis, Argentina mesti masuk final. Kalau saya salah, saya minta maaf. Dan stadium akan berakhir, whistle ditiup, dan akan mula pula tarupan. 4 tahun lagi, ada 6 calon negara yang bakal mengulang sekali lagi drama ini. Tirai akan dibuka kembali, yang ditutup sekarang dibuka kembali 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, Saudi akan menjadi tuan rumah. Yang dijangkakan paling mega dalam sejarah FIFA akan disaksikan, insyaAllah, di Saudi. Dipilih bulan puasa. Bulan Ramadan menjadi masa yang sangat sesuai untuk perkenalkan FIFA di Saudi. Tetapi negara jiran membuat bantahan. Jangan Ramadan. Nak buat FIFA, buatlah. Tapi jangan Ramadan. Untuk kita beribadah. Kenapa nak buat Ramadan? Ada agenda, bukan saja-saja. Dan katanya ditukar ke Syawal. Okey. Sekurang-kurangnya bukan Ramadan. Auzubillahi wa mal hayatun illa lahu wa la'ibu. Wa mal hayatun illa lahu wa la'ibu. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini tidaklah hanyalah sebagai sendiwara, main-main, gurai senda. Dan kehidupannya sebenarnya lah akhirat. Allah sebut wa inna dal akhirata lahiyal hayawan. Hayawan ini maksudnya kehidupan yang sebenarnya. Al-hayyun. Al-hayah. Dan balaghah dia al-hayawan. Bukan haiwan, tuan-tuan. Hayawan di sini maksudnya kehidupannya sebenarnya. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu kehidupan yang adil sebenar di akhirat. Bukan di sini. Di sini ialah la'ibun wa lahwun. Jangan cari keadilan di atas muka bumi. Kita kecewa. Tengok drama di dalam dunia, pentas dunia pula. Kita tengok drama pula. Drama tadi pula sepak, kita masuk lebih luas. Dunia kita. Ini pentas. Sejak dunia yang kedua, perang dunia kedua, Amerika sudah membunuh 30 juta manusia. Inilah yang dianggap sebagai terbaik dunia. Inilah sebagai hero dunia. Yang menjaga keamanan dunia. Yang menjaga negara Arab dengan membina kem tentera mereka di seluruh negara Arab. Dia telah membunuh 30 juta umat manusia. Dia telah bom Hiroshima, Nagasaki. Dia telah menceroboh Vietnam, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, dan membunuh 10 juta umat Islam. Dan umat Islam masih bersama mereka.
Masih pakai selagi mereka. Termasuk yang perempuan. Saya malu tengok perempuan pakai seluar jin di supermarket. Saya lari. Tuan-tuan bangga. Anak-anak pun pakai. Maafkan saya, tuan-tuan. Malam ni, pertama kali kuliah kat sini lepas keluar hospital. Maafkan saya. Genocide di Rwanda, di Gaza. Sekolah dibom. Dan masih hero. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Pada masa kamu kamu akan disambar api neraka. Tak perlu kita jadi zalim, kita sokong yang zalim. Sudah cukup untuk neraka. Banding dengan Iran. Tuan-tuan, banding yang Amerika ceroboh berpuluh-puluh negara, Iran belum ada negara yang ceroboh. Tetapi Iran ni Syiah. Jangan sokong dia. Yang Syiah inilah yang pertahankan Masjid Aqsa, yang pertahankan Gaza, yang Sunni. Yang Sunni, negara Arab, tidak pertahankan Masjid Aqsa yang diceroboh oleh Israel. Yang membiarkan Gaza mati kelaparan. Itu Sunni kita. Kita lah. Iran yang Syiah pertahankan Masjid Aqsa dan memberi bantuan kepada Gaza. Gaza keserangan, nasib baik ada Iran yang Syiah. Referee dunia sekarang melagakan Amerika dengan Iran. Tak ada pasal-pasal di serang Iran. Referee-nya ialah bangsa bersatu. Dia tengok siapa dia menang. Kalaulah Amerika menang, teruskan. Kalau Iran menang, okey, kita senjata sekejap. Bagi senjata balik ke Amerika, okey, perang balik. Nampak nak kalah senjata. Berapa kali senjata, tuan? Senjata maksudnya Amerika kalah. Dan ini ialah Menteri Pertahanan Israel. Dia kata kita boleh masuk mana-mana saja. Kita tidak terikat dengan undang termasa sebab we are the chosen people. Nahnu sya'bullah mukhtar. Kami adalah bangsa yang Allah pilih. Kami, dunia ini Allah jadikan untuk kami. Kami nak masuk Lebanon, boleh. Kami nak masuk Iran, boleh. Jangan tanya sebab kami atas kepada undang-undang dunia. Undang-undang itu kami yang buat. Bangsa bersatu yang buat undang-undang itu bawah kami. Kami tidak terikat dengan undang bangsa. Tak perlu bincang anak bangsa pada kami. Kami tak terikat. Nak bincang orang seperti ini, tuan. Dan sekarang, Trump mengatakan selepas 2 kali kita senjata, serang balik. Serang balik Iran sampai akhir. Ini perhitungan kita terakhir. Trump mengatakan ini perhitungan kita terakhir lepas 2 kali kalah. Bila Amerika kalah 2 kali kita senjata, dan sekarang dia mula balik bila dapat bantuan banyak daripada kesatuan Eropah. Jerman, UK dan kuncu-kuncunya menyediakan senjata yang banyak kepada Amerika dan mereka mula serang Iran balik hari ini, semalam. Serang ketika mereka sedang mengemumikan pemimpin tertinggi yang dibunuh oleh Amerika. Senjata Iran ialah Selat Hormuz. Dia tutup Selat Hormuz. Amerika perangi dan terpaksa membayar uangnya banyak untuk buka kembali terusan ini sebab terusan inilah nadi ekonomi dunia. Minyak lalu di sini. Dan Amerika mengatakan dia terpaksa membayar pada Iran puluhan bilion untuk buka kembali selat ini. Sedangkan sebelum peperangan, selat sudah terbuka. Jadi apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Amerika ialah menutup kembali, ditutup oleh Iran. Selagi ditutup oleh Iran, maksudnya Iran yang menang. Berita jangan dengar, tuan-tuan. Kena tengok analisis yang sahih. Dan mengikut profesor ini, profesor Amerika, seorang Cina, dia mengatakan Amerika sudah kalah 2 kali. Petrodolar telah berakhir dan sekarang ditukar menjadi petro yuan. US dollar telah jatuh. Tuan-tuan yang masih ada petrodolar, masih ada US dollar, hati-hati sebab sekarang orang guna yuan, tak guna US dollar lagi. Sekarang minyak diniagakan bukan US dollar lagi, dengan yuan. Cari yuan itu duit siapa. Mereka serang ketika Iran sedang melakukan
pengkemudian pemimpin mereka yang dibunuh oleh Amerika 4 bulan tertangguh pengemudian. Mereka sangka dengan bunuhnya pemimpin tertinggi ini, Iran akan kalah. Tapi mereka salah. Mereka membunuh pemimpin Ayatullah ini seperti mereka memecahkan botol parfum. Botol minyak wangi dipecahkan dan baunya tersebar ke seluruh dunia. Inilah yang berlaku. 43 juta yang keluar, yang mengiringi jenazahnya dalam 10 tempat. 43 juta yang tak pernah berlaku dalam sejarah moden. Amerika kata 10 juta. Iran kata 43 juta. Saya serah tuan-tuan, yang mana betul. Dan mereka serang sekarang ketika baru saja pengemudian dilakukan. Akhir sekali ketika jenazah dibawa ke Mashhad di Iraq untuk dikemudikan, mereka bom pula jambatan. Tak ada pasal-pasal. Bukan lagi peperangan ini. Supaya jenazah tidak boleh dibawa ke sana, mereka bom jabatan. Rupa-rupanya mereka tersalah. Jabatan ini dibina oleh China. China dan Rusia yang buat jabatan ini cari pasal betul. Cari pasal. Yang sebelum ini China dan Rusia hanya bantu daripada senjata, tetapi tidak terlibat dengan peperangan besar. Sekarang dia telah bom jabatan China dan Rusia, maka berhaklah China dan Rusia masuk peperangan direct dengan mereka, dan kita tahu siapakah, langit manakah yang tinggi, bumi manakah yang rendah. Mereka cari pasal meruntuhkan jabatan yang dibina oleh China. Dan China mengatakan kami tidak boleh berdiam diri lagi. Dan kini peperangan akan bermula. Dan inilah yang mengatakan bahawa Perang Dunia Ketiga sedang disebut Palestin sedang loading, sedang dalam diambang. Sebab dia cari pasal dengan China dan Rusia. Tak ada pasal-pasal. Ini satu kesalahan yang besar. Biggest mistake. Sepakat tadi, Trump mengatakan ini perhitungan terakhir. Iran mesti dikalahkan. Kita mesti kawal terusan Swiss, terusan Hormuz. Dan kita mesti bebaskan. Sedangkan sebelum perang, selat ini telah terbuka. Mereka lah yang meletup sebenarnya. Kemudian Iran, apabila Amerika menggunakan base Qatar, Kuwait, Jordan dan Bahrain untuk serang Iran kali terakhir, maka Iran balas ke tentera ke negara ini. 4 negara ini diserang bertalu-talu 2-3 hari lepas, menyebabkan kehancuran base tentera Amerika yang sangat parah. Dunia kondem Iran pula dah pada yang Amerika serang Iran tak ada sebab kondem. Sama seperti yang berlaku dalam bola sepak tadi. Sekarang dunia kondem, termasuk kita barangkali. Dan negara Arab ini adalah penyumbang kepada Israel. Sekarang duit yang disumpulkan oleh 4 negara ini kepada kebajikan, bukan pada peperangan, kebajikan saja. Kebajikan Israel ada 6.16 bilion yang dipegang oleh Jared Kushner. Siapa dia Jared ni? Menantu Trump. Duit kebajikan yang didermakan untuk kebajikan saja oleh 4 negara Arab ini mencapai bilion, yang untuk senjata tak kira lagi, tak habis guna. Dan 2-3 hari lepas, seminggu lepas, ketika kemudian Ayatollah, Trump berada di Turki bersama dengan Presiden Erdogan. Dia isytiharkan, ini kawan baik saya. Presiden Turki ini kawan baik saya. Kita sediakan 600,000 tentera untuk menyerang Iran. Dia isytiharkan di Ankara. Apa maksud dia? Tuan-tuan boleh lakukan kajian selanjutnya. Apa maksud dia isytiharkan perang di Turki? Turki pula mengambil peranan Amerika di Ukraine untuk memerangi Rusia. Dulunya Turki bersama dengan Iran memerangi Amerika.
Tetapi sekarang dia bersama dengan Amerika, bersama dengan Ukraine menyerang Rusia. Turki buat dua pendekatan yang head-on collision. Dan ditunggu oleh Iran dengan 600,000 tentera lain. Sekarang kita buat perhitungan terakhir. Perhitungan terakhir. 600,000 lawan 600,000. Tetapi di bumi Iran, yang Gunung Ganang, yang tahu tentang Iran ialah Iran. Petang tadi berita pertama saya lihat peperangan berdepan. Senapan dengan senapan. Berdepan. Mengerikan tuan-tuan. Jatuh bergolek. Tentera Amerika jatuh bergolek. Sebab sudah berdepan. Berdepan. Dan ini perhitungan terakhir. Dan dikatakan great battle is about to begin. Apa yang berlaku ialah Iran keluarkan tentera terbaik mereka. Tuan-tuan, Iran ada 3 pasukan tentera. Yang 3-3 ini tidak ada hubungan. Sekiranya satu pasukan tentera belot, ada 2 lagi. 3 ini dipimpin oleh 3 pasukan tentera yang berbeza. Dan kalau 2 belot, last masih ada. Iran sudah jangkakan mungkin ada belot tentera mereka. Tetapi kali ini dia telah keluarkan yang terbaik. Tentera terbaik yang tak pernah digunakan telah dikeluarkan hari ini. Dalam breaking news yang keluar petang tadi, dia telah sampaikan tentera terbaik Iran di sempadan Kurdistan. Peperangan bukan lagi di Iran lagi, tapi dah keluar daripada Iran. Sekarang ke Iraq dan Kurdistan yang diperjuangkan oleh kononnya Amerika membela Kurdistan, rupanya Kurdistan dijadikan sebagai alat untuk menyerang Iran. Dan Iran mula menembak menggunakan drone yang sangat efektif. Dia telah menggunakan kamikaze. Kamikaze digunakan pertama kali dalam peperangan di Ukraine. Dan dikatakan tiada satu pun kamikaze yang miss. Semuanya precise, tepat ke sasaran. Dan sekarang dikeluarkan besar-besaran kamikaze dalam masa beberapa minggu yang terakhir ini. Apabila Bandar Abbas, bandar di Hormuz diserang oleh Amerika bertalu, dan sekarang di Selat Hormuz sangat-sangat dahsyat. Kita tahu apakah putusan akhirnya. Iran menggunakan S-300. Barang tentera ada depan saya malulah sebut istilah tenteranya. Kalaulah S-300 ini ialah Rusia, maksudnya Rusia telah terlibat dalam peperangan ini. S-300 ialah senjata terbaik Rusia. Dan Rusia juga ada S-400, tetapi yang dibekalkan kepada Iran, S-300 telah digunakan hari ini. Dan jatuh F-16. Yang didakwa oleh mereka, F-16 ialah tak boleh jatuh. Sebab tak dapat dikesan oleh radar, tetapi telah jatuh hari ini. S-300 bertanggungjawab menjatuhkan jet pejuang Amerika. Dan sekarang apa yang berlaku? Iran menyerangi base tentera di Jordan dan hancur lebur dengan 10 misal. Dan dia adalah base tentera Amerika. Kena faham tuan-tuan, Jordan penyokong Amerika dan Israel. Begitu juga Bahrain dan Kuwait juga dihancurkan oleh misal Iran. Dan dunia sekarang sedang condemn Iran sebab serang negara jiran. Kata Saudi, orangnya baik tak akan serang jiran. Kata Iran, kamu lupa tak 20 tahun lepas yang serang Yaman, yang miskin itu siapa dia? Kalau tidak Saudi. Apa kamu tak ingat Saudi bersama Amerika menyerang Yaman yang miskin itu? Yang mati bergelimpangan itulah Saudi. Kata Iran, bukan saya katanya. Yang kamu sekarang mengatakan orang baik tak serang jiran, yang melakukan pertama kali kamu. Kami hanya membalas Qisas sebab mereka tembak kami daripada Jordan. Kami balas kembali bukan pada orang Jordan, tetapi pada mereka yang menjadi tuan rumah kepada mereka. Iran telah menghancurkan banyak hari ini dan semalam. Berita yang saya petik hari ini berlaku semalam atau dua hari lepas. Mossad telah lumpuh. Mossad Israel melumpuh sama sekali. Dan inilah yang berlaku pada hari ini dan semalam.
Iran telah mula buat pertama kali guna jet pejuang. Selama ini dia guna misal. Tak ada orang yang terbang. Iran tak hantar terbang. Hari ini mula. Maksudnya peperangan akan hebat. Peperangan akan hebat. 600,000 lawan 600,000. Mereka datang daripada puluhan ribu kilometer. Ditunggu oleh Iran di bumi sendiri. Dan Iran kemungkinan akan menggunakan Cuba. Satu berita yang menggemparkan ialah Amerika sanggup berperang di negara bukan Amerika. Yang hancur ialah Iran, yang hancurlah negara Arab. Tetapi negara mereka, Amerika, intact. Tetapi jangan kali ini. Pakatan Iran dengan Cuba, Cuba pula akan dijadikan base tentera Iran untuk menyerang Washington. Kalau ini berlaku, tuan-tuan, malapetaka yang besar. Innamal hayatun la'ibun wa lahwun wa tafakhurun wa takasrun. Itulah yang Allah sebut. Dan sekarang mereka ingin masing-masing bangga dengan kekuatan masing-masing. Israel menyerang Lebanon dan kalah di Lebanon. Berita tak keluar. Jeneral mereka terbunuh di Lebanon, tentera mereka terbunuh di Lebanon, tentera mereka terperangkap di Lebanon dan minta dunia tolong Israel sebab tentera kami ramai terperangkap di Lebanon. Kami tak boleh keluar lagi dah. Baru kita tahu mereka kalah di Lebanon. Dan mereka minta dunia tolong cepat kami. Negara Arab pula bersama dengan China, ikhlas atau tidak, confirm kami tinggalkan US dollar. Kami akan gunakan petro-yuan China. China akan menjadi kuasa menggantikan Amerika. Bila wang China digunakan untuk dunia, maka China akan jadi superpower baru menggantikan Amerika. Dan yang peliknya, negara Arab yang beri sokongan. US dollar collapse dan muncul petro-yuan sekarang. Bitcoin pun muncul kembali. Tapi tengok hukum apakah yang dikeluarkan oleh mufti kita tentang Bitcoin. Hati-hati. Misi Amerika setakat ini gagal. Untuk hancurkan Iran, gagal. Untuk sekat ekonomi China dengan tarif yang tinggi, gagal. Untuk ambil Greenland, gagal. Untuk buka Hormuz, gagal. Dan lain-lain. Amerika negara yang gagal. Itali ialah negara penyokong Amerika. Sekarang tengok Iran yang menang. Nanti dulu. Kami tarik diri daripada Amerika sekarang. Kami tarik diri daripada Israel. Amerika kata bagi bumi Itali untuk kami serang habis-habisan Iran. Tak boleh. Dah berani lawan, tuan-tuan. Dah berani lawan. Itali dah berani lawan sedangkan dia penyokong tegar Israel. Sekarang membantah bahawa kami tak boleh benarkan bumi kami untuk jadikan landasan untuk menyerang Iran lagi. Dan yang peliknya, Itali mula berbaik dengan Iran. Berpura-pura dunia adalah hypocrite. Penyokong tegar kepada Israel berpura-pura baik dengan Iran sebab Iran menang. Spanyol lebih ikhlas. Apabila Amerika minta base negara Spanyol jadikan base baru untuk menyerang Iran, cukuplah kami dibohongi satu kali. Dulu Amerika kata di Iraq ada senjata pemunah besar-besaran, weapon of mass destruction. Bila Iraq hancur 1 juta dibunuh oleh Amerika, Saddam Hussein digantung. Kami tanya, di manakah senjata? Amerika mengatakan, Bush mengatakan, tak ada. Kami tahu tak ada, tapi kami ingin hancurkan Islam. Itu sebab kami masuk Iraq. Terbuka. Ketika itu saya di England. Dalam Parlimen England ditanya kepada Tony Blair, Perdana Menteri, secara live dalam Parlimen. Parlimen England BBC secara live. Ditanya oleh wakil Parlimen, apakah hasil dapatan apabila Iraq dihancurkan oleh mereka? Sebab UK menjadi penolong kepada mereka untuk menghancurkan Iraq.
Tony Blair menjawabkan, memang tidak ada, sama seperti Bush jawab. Cuma kami pergi ke Iraq untuk hancurkan Islam. Itu jawapan yang ikhlas. Ikhlas. Apabila Bosnia dihancurkan oleh Serbia, Karadzic akhirnya dibawa ke mahkamah. Ditanya dalam mahkamah dunia kepada Karadzic, kenapa kamu bunuh Serbia? Sebab kami bunuh Amerika suruh. Tentera kita Malbat pergi tolong bersama Amerika. Yang suruh bunuh Amerika. Karadzic jawab. Karadzic mengatakan Amerika menjanji untuk hancurkan Islam di Bosnia, di Balkan, tetapi tak pernah buat. Kami mendahului Amerika. Itu jawapan Karadzic. Al-Kufar an limata wahidah. Orang kafir satu agama saja, tuan. Dan kata Sanchez pada Menteri Spanyol, kami tak ingin dibohong lagi. Sekarang kamu mengatakan, Amerika mengatakan Iran ada senjata nuklear. Bohong. Sebab kami dibohongi kali pertama. Kami tak percaya lagi mereka. Sekurang-kurangnya Spanyol menunjukkan sikap yang lebih adil daripada negara yang lain. Saya salute kepada Spanyol. Spanyol tarik dutanya daripada Israel. Dan duta Israel di Spanyol dihalau keluar serta-merta. Ini tengok yang betul, bukan hipokrit. Ini bukan hipokrit. Spanyol negara pertama menghalau wakil Israel, duta Israel, dan menutup kedutaannya di Tel Aviv. Apakah senjata terakhir kepada mereka? Senjata terakhir ialah false flag. Apa dia false flag? Buat jahat dan kita tuduh musuh kita. Kita buat jahat, kita tuduh musuh kita. Supaya semua orang benci pada musuh kita. Sebab kalau kita tak buat jahat kat dia, tak buat bagi pada dia, orang sayang pada dia. Jadi kita buat dia je tunjuk. 11 September dalam filem The File, Epstein mengatakan yang dibuat, yang meruntuhkan deputisi ialah Yahudi, Zionis. Yang dituduh ialah Osama bin Laden. Dan dengan satu bangunan yang diruntuhkan, maka mereka dapat 3 buah negara Arab dengan percuma. Sebab menuduh Arab yang menggunakan, sedangkan sekarang sudah pecah, yang melakukan 11 September ialah false flag. Mereka tuduh Arab. Siapa dia? Osama bin Laden. Keluarga dia lah yang bina tentera Amerika di Qatar. Oh, rupanya Osama bin Laden, keluarga Laden, bin Laden, syarikat bin Laden, ialah aset Amerika. Kalau tuan pergi ke Mekah pada tahun 90 lepas, yang bina Masjid Haram, Masjid Madinah Nabawi, ialah bin Laden. Bin Laden tak ada kena-mengena dengan keganasan, tetapi digunakan oleh Amerika. Dan Amerika yang buat kejahatan, dia tuduh Iran. Dan apa yang jahatnya lah Amerika. Dia tuduh Iran, dia tuduh Lebanon, dia tuduh Yaman, dia tuduh negara-negara yang baik-baik. Ini kita panggil false flag. Setiap 6 bulan dia akan cipta satu false flag. Apakah yang terkini, yang terbaru false flag? Apa dia tuan? Ini dia. Ini dia false flag. Dia kata Iran ingin membunuh pemimpin Yahudi dan Amerika. Ini false flag. Dengar betul-betul. Dan di antara yang terbunuh semalam ialah orang ini. 2-3 hari lepas. Dia pergi wakil Amerika Israel ke Ukraine untuk tambah senjata Ukraine. Dan dia adalah penyokong tegar Israel dan terbunuh. Segera Amerika menuduh yang bunuh adalah Iran. Sebab dia telah teruk di Iran supaya dunia bersatu, supaya rakyat Amerika bersatu dengan Amerika, menyerang Iran, membenarkan Amerika menyerang Iran habis-habisan. Sebab rakyat Amerika menentang kerajaan mereka apabila menolong Israel untuk hancurkan Iran. Dan dia segera mengatakan yang membunuh orang ini, senator ini, Lindsey Graham ini, ialah Iran atau Rusia. Maksudnya dia nak serang Rusia. Dia letakkan pembunuhan ini kepada Iran dan Rusia. Dan kita tahu ini false flag. Kata Iran,
kata Putin, kata Amerika Putin yang bunuh. Dan kata yang lain pula Iran yang bunuh. Sebab sekarang peperangan sedang rancak antara Ukraine dengan Rusia. Untuk justifikan sekiranya rakyat percaya yang membunuh adalah Rusia, maka rakyat Amerika akan bersama untuk memerangi Rusia. Itu poinnya. Dan sekarang Ukraine hampir-hampir kalah dengan Rusia. Ukraine sudah hampir kalah, memerlukan suntikan dengan false flag, maka dia tuduh Putin lakukan. Dan pada masa yang sama, dia kata rancangan antara Iran dengan Putin untuk dapat satu batu, dapat dua burung yang mati. Dia tuduh Iran pula. Iran mengata bahawa yang membunuh cek di White House. Tepat jawatannya. Nak tahu pembunuh, tengok di White House, cari pembunuh di White House. Baru terperanjat terang. Yang bunuh bukan kami, bukan Rusia, tapi White House yang bunuh, kata Iran. Cari siapakah di White House. Ini betul. Kenapa Israel, Yahudi ingin bunuh penyokong mereka? Supaya dunia simpati. Sama seperti 11 September, yang mereka hancur bangunan mereka sendiri untuk dapat 3 negara percuma. Kadang-kadang kita main chess tuan, kita korbankan pawn kita. Bukan kita korbankan pawn sebab kita sedang aim untuk checkmate. Kena pandai main catur. Mereka bermain catur di sini. Lambung walah wun. Satu lagi. Antara Republikan dan Demokrat dalam Kongres Amerika hanya beza 3. Hanya beza 3 wakil rakyat saja. Dan 2 sakit. Mereka perlu seorang lagi mati. Dan tepat kawan inilah mati dan Trump akan jatuh. Trump dan rangkaian mereka bertanggungjawab. Dan ini dirancang oleh orang lain. Dan ini false flag yang terbaru. Payah tuan-tuan faham. Permainan live walhaun ini sangat kompleks. Kalau dalam bola sepak tadi senang kita tengok offside. Tapi di sini tak jelas offside-nya. Dalam konteks ini tuan, White House tak selamat lagi. Wahai rakyat Amerika, yang akan bunuh kamu bukan kami, tapi White House. Bila mereka masuk Cuba, Cuba beritahu kepada tentera Amerika, yang bunuh kamu bukan kami, kata Castro. Yang bunuh kamu ialah White House. Ini dilakukan untuk false flag. Dan false flag dilakukan setiap 6 bulan. Sebab sebenarnya apa yang berlaku ialah iktiraf Amerikin. Ini ialah yang banyak bincang tentang peperangan di Amerika. Iran intasar wahnu, dan kami itbaqna, kami telah kalah dan yang menang ialah Iran. Ini sebab dilakukan pembunuhan ini. Pembunuhan dilakukan kepada Graham ini disebabkan ini sebenarnya. Sebab Amerika kalah, perlu suntikan. Dan bila dibunuh dituduh Iran, maka mereka ada poin untuk bangkit semula. Sebab orang inilah orang yang kononnya menyokong Israel banyak, dan memang dia penyokong Israel tegar. Hari ini Trump sudah tahu perancangan mereka telah terbongkar. Dia mengatakan bahawa Senator Graham ini mati kerana pecah orak leher dia. Orak leher dia pecah. Tak ada jenayah. Dia telah kalah dengan alasan dia. Tuduhan pada Rusia dan Iran terbukti false flag, dan dia mengatakan untuk tutup daripada pembunuhan dilakukan oleh mereka sendiri terhadap senator mereka. Sebab perbezaan ahli parlimen, ahli kongres hanya 3 orang, 2 sakit, 1 perlu dimatikan. Permainan mereka sangat dahsyat, tuan-tuan. Kalau kami kalah 600,000 lawan 100,000, last kali nuklear. Kami akan guna nuklear kalau kami kalah. Memang kita jangka pun tidak. Kami akan gunakan nuklear sekiranya kami kalah hari ini. 600,000 lawan 100,000 ialah perhitungan terakhir. Kalau kami kalah, tak minta kita senjata, kami terus guna nuklear. Tuan-tuan, guna nuklear, yang menang
jadi arang, yang kalah jadi abu. Dua-dua kalah. Tengok apa yang berlaku, bukan Amerika seorang yang ada nuklear. Ada 10 buah negara lain yang ada nuklear. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Sekarang, apabila kamu benar-benar ingin nuklear kami sekarang istihar, kami akan sediakan tenaga nuklear. Selama ini Ayatullah yang telah meninggal, Ayatullah Senia mengeluarkan fatwa haram untuk menyediakan nuklear sebab Rasulullah larang. Dalam Islam tidak boleh kita musnahkan alam sekitar, tidak boleh musnahkan orang yang tidak berperang. Dan apabila nuklear digunakan, maka seluruh alam sekitar akan musnah. Oleh sebab itu Ayatullah Ali Khamenei mengharamkan senjata nuklear. Confirm Iran tak ada senjata nuklear. Sekarang, oleh kerana kamu telah mengancam kami nuklear, kami keluar fatwa baru hari ini. Hari ini maksudnya bulan lepas. Bahawa kami berhak secara darurat menyediakan nuklear. Sekarang, dalam masa 1 minggu, Iran sudah ada nuklear. Benar, sekarang benar. Sekarang kami sudah ada tenaga nuklear. Kami ada bom atom yang lebih dahsyat daripada nuklear Amerika. Siapa guna dulu, dia jadi arang. Yang kalah jadi abu. Amerika serang dulu, dia jadi arang. Iran serang dulu, Iran jadi arang. Yang kalah jadi abu. Dua-dua kalah. Sekarang mereka sudah ada atomic bomb. Confirm. Dan Iran benar-benar bersedia untuk perang terakhir. Dan apabila kalah Iran, seluruh negara Islam akan jatuh. Disebut oleh Erdogan bahawa sekiranya tidak ada sekatan ke atas kemarahan Israel Raya, maka daripada Jakarta sampai Istanbul akan jatuh. Iran ialah pertahanan terakhir. Dan Iran telah melancarkan strike mereka yang dapat proses high speed data transmission katanya untuk tujuan yang sedang dirancang oleh musuh sekarang. Dan sekarang krisis di Timur Tengah ialah krisis nuklear. Apakah ini ialah pengarian dunia? Dan petas akan ditutup. Apabila berakhirnya stadium, maka akan ditutup petas dan kita akan kembali pada Allah SWT. Bola sepak tadi telah berakhir stadium kosong dengan whistle terakhir. Apakah ini whistle yang terakhir akan ditiup? Dalam konteks ini, memang Iran ada nuklear hari ini. Dan mereka segera bawa ke bangsa 1, 2-3 hari lepas. Dan China, Rusia gunakan kuasa veto. Iran boleh adakan nuklear sekarang sebab darurat. Kamu tak ada hak lagi untuk biasa. Tak ada hak lagi, memang Iran ada nuklear. Dan Iran sedia untuk gunakan sekiranya Amerika menggunakannya. Disebut oleh 2 kuasa veto lain, Rusia dan China. Kami bersama Iran. Kedua-duanya membela Iran di bangsa bersatu 2-3 hari lepas. Dan Korea Utara juga mengatakan, kalaulah nak semak tentang nuklear, Amerika lebih awal harus dilucutkan senjata. Dan inilah yang sedang berlaku sekarang. Mengiktiraf Israel ialah mengiktiraf keganasan dunia. Seluruh keganasan dunia dilakukan oleh Israel. Israel punca dilakukan oleh mereka. Setiap keganasan di dunia, sama ada di Australia, New Zealand, sampailah ke mana-mana, mereka tuduh umat Islam yang lakukan, kata Korea. Tetapi senjata Amerika digunakan dalam setiap keganasan. Maksudnya confirm Amerika menggunakan false flag untuk memburuhkan umat Islam. Bukan kita kata, North Korea kata, yang disebut something oleh Amerika. Dunia terbagi 2. Pasukan merah, pasukan biru. Tuan-tuan bersama pasukan biru. Di sinilah peta dunia ketiga yang dijangkakan. Walhamdulillah, kita berdoa tidak berlaku. WHO sudah bersedia dengan perang terakhir. Dan mereka sedang berbincang tentang sekiranya bom atom pertama, bom nuklear pertama dijatuhkan. Sebelum ini belum. Bom atom ini bukan nuklear betul-betul, tuan.
Dunia betul, tetapi tidak sekuat ratusan kali bom atom di Hiroshima yang bakal digunakan buat pertama. Ini dibincang oleh WHO, Bangsa Bersatu. Apakah dunia akan berakhir? Dan kita juga sedang mengalami El Nino yang sangat mematikan. Kepanasan yang luar biasa. Dunia akan musnah. Bumi akan kosong. Dan stadium akan ditutup. Dan bumi akan diratakan. Dan apabila ditiup whistle kali pertama, maka seluruh langit dan bumi akan mati. Illa man sya'allah, kecuali apa yang Allah izinkan. Summa fi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun, dan ditiup sekali lagi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatun illa lahu wa la'ib, dan kehidupan di dunia ialah mainan dan kurasanda, sandiwara, wa indan dal akhirah, dan dunia akhirat itulah lahyal hayawan, kehidupan yang sebenar, yang adil, yang hakiki. Dunia ialah main-main. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Dan tuan-tuan, ini pentas kita sekarang. Bumi ialah pentas kita. Nak lulus peperiksaan, kita dalam ujian. Mesti baca teks. Teks kita ialah Al-Quran. Kalau pelajar ambil exam, tak baca teks, apa hasilnya? Gagal. Kalau kita tak baca Quran, tak faham Quran, tak laksana Quran, bagaimana kita nak lulus peperiksaan yang abadi ini? Kita dalam Dewan Peperiksaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah yang paling baik amalannya. Siapa yang buat kebaikan dapat 10 ganjaran. Man jabil hasanati falahu amsalha. Wala man jabil hasanati falahu amsalha. Siapa yang buat kebajikan dapat 10 kebajikan, 10 markah. Wa man jabisati fala jazaa illa masalah. Siapa yang buat keburukan tak dibalas kecuali setimpal dengan kejahatannya, tolak 1 markah. Seluruh markah akan dikumpulkan dan Allah akan mengumumkan keputusan yang terakhir. Muktamad. Bahagialah mereka yang lulus A+. Celakalah mereka yang gagal. Mudah-mudahan kita semua lulus. Itu falsafah kehidupan. Dan tuan-tuan, untuk berjaya, untuk lulus peperiksaan dengan cemerlang, harus kita baca Quran. Pahami Quran. Pelajarilah bahasa Quran. Perdalamilah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab yang murni. Dan tak pernah lewat untuk kita belajar. Pesanan saya untuk saya dan tuan-tuan, jangan lupa pelajari bahasa Al-Quran. Bacalah tafsir dan adakan kelas yang khusus di surau ini. Mudah-mudahan kita sama-sama menguasai Al-Quran. Sebab ini pertahanan kita terakhir. Sebab banyak sangat cabaran dan kepalsuan dunia. Dan itulah pesanan saya untuk saya dan tuan-tuan juga. Akhir sekali saya tutup dan saya ada bawa 2 buah buku saya terbaru. Boleh tuan-tuan lihat di luar nanti. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.